Menteri Besar Johor telah meluluskan dana sebanyak 19.51 juta ringgit untuk kawasan Keluang. Terima kasih Menteri Besar Johor sebab cakna dengan aduan rakyat, termasuklah aduan saya. Jadi, ni saya nak pastikanlah siapa yang bertanggungjawab dekat kawasan Paloh tu. Yang paling utama sekali adalah padang untuk penduduk Taman Murni Paloh. Cuba tengok kawasan padang tu. Dah padang sekolah, dah satu macam. Hari tu saya lalu, ni dah lepas, selepas Menteri Besar umumkan, saya dah lalu kan. Saya dah pusing. Saya tak nampak pun gambaran projek tu nak dijalankan. Satu beg simen pun saya tak nampak. Pasir pun saya tak nampak. Sebatang besi pun saya tak nampak. Tapi saya nak bagi tahulah, padang tu, dekat Taman Murni tu, sangat penting untuk kegunaan penduduk taman dan juga sekolah. Dekat kawasan tu budak-budak nak main bola, budak-budak ni nak kena pergi padang lain lah. Maknanya dengan gelapnya. Tengok tak kawasan padang tu? Aduh, menduga citakan sangat lah. Apalah salahnya kalau buat cantik-cantik. Banyak fasiliti kat situ. Inilah kadang-kadang bila kita kata suruh ada fasiliti yang bagus untuk kegunaan penduduk taman, untuk anak-anak muda, untuk budak-budak yang aktif sukan ni kan, nak main-main ni. Tunggu. Tapi bila dah diluluskan ni harapnya jadilah sebab tak nampak lagi bayangan ni. Memang tak nampak lagi bayangan. Nanti, budak-budak tu nanti, kalau dah tak ada tempat dia nak pergi main, nanti terjebak dengan benda pelik-pelik lah macam mana pula. Dah katalah begitu begini. Ini orang minta tempat, sediakanlah elok-elok taman tu, Taman Murni tu. Padang tengok, hari tu saya lalu gedebus saya jatuh. Ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku dengan gelapnya. Saya tak tahulah, kecewa pun iyalah. Sebab dah berbuih dah. Saya je dah berapa kali dah tegur. Padahal, nak naik tarafkan padang tu je. Dah lah kena tunggu dana ni punya lah lama. Dah tunggu, punya tunggu. Tak tahulah sampai bila padang tu nak dinaik tarafkan. Jadi saya tanyalah sekali lagi. Supaya nanti dana yang dah diluluskan 19.51 juta tu, dapatlah siapkan taman tu ya. Ini tak ada. Kadang-kadang padang tu, nak pergi main padang-padang tu, dah lah jauh satu. Kan itu memang sediakan untuk dekat taman tu. Padang tu banyak tu untuk kegunaan dia. Bukan kata untuk main bola je. Bukan. Banyak fasiliti nak guna untuk padang tu. Budak-budak kan yang main bola-bola tu, yang main sukan. Daripada nanti dia tak ada. Kan nanti dah fed up daripada bermain sukan. Nanti dah suka, nanti dah jumpa nanti benda-benda yang tak berfaedah. Nanti dah terjebak pula. Itu kan dia bukan untuk orang tua tu, padang. Dia untuk budak-budak. Budak-budak nak besar. Yelah, orang tua pun tak adalah yang sampai tua, yang bawa yang dah naik wheelchair. Tak adalah. Harap dapat siapkanlah di Taman Murni.